Setelah lama tak bersiaran kan, kali ni saya nak kongsikan mi sanggul kita buat goreng. Kan biasa panaskan minyak, lepas tu kita gorengkan ayam yang dipotong kecil-kecil. Kali ni saya nak buat cara yang mudah dan simple. Saya guna sambal serbaguna daripada Kersani Food. Ataupun boleh guna saja ibu sambal yang sedia ada dekat rumah. Yang ni kita tak payah tumis lama-lama tau. Tambahkan gula dan sedikit garam. Lepas tu boleh masukkan kicap lemak manis. Yang saya pakai kicap jalin tau. Lepas tu boleh masukkan mi sanggul yang telah kita rendam sampai lembut macam ni. Lepas tu boleh goreng sampai sebati semua. Boleh masukkan sayur-sayur yang lain macam sawi dan sebagainya. Tapi saya masukkan kucai dengan tauge sahaja. Sayur-sayur ni dia ikutlah. Kalau nak letak banyak mana pun boleh. Tak ada masalah pun. Bila dah goreng sampai sebati semua, boleh dihidangkan untuk makan. Macam saya masak ni, boleh makan untuk 4 orang tau. Okey, selamat mencuba.